Apa kau buat kalau bini kau kena kidnap tapi polis syak kau yang sebenarnya plan penculikan tu? The Husband, satu K-drama romantic psychological thriller. Kita ni dia mengisahkan pasal Kang Tae-ju yang dia ni ada masalah rumah tangga dengan bini dia, Ko Se-yoon. Disebabkan masalah dia orang ni macam tak boleh nak settle je. So Tae-ju decide untuk ceraikan bini dia walaupun sebenarnya dia sayang gila dekat bini dia. Tapi lain pula jadi bila Se-yoon ni kena kidnap, and ada video recording sebenarnya Tae-ju ni yang suruh orang kidnap Se-yoon tu. Disebabkan video tu memang legit, so si Tae-ju ni terus jadi mangsa buruan polis, and untuk dibuktikan yang dia ni tak salah, dia kena cari jalan lah macam mana untuk dia selamatkan bini dia tanpa dia kena tangkap dengan polis. Aku memang tak layan cerita cinta cintun, tapi cerita ni dia agak unik lah sebabnya dia punya romance tu dia just selingan je. Pada aku cerita ni dia lebih kepada psychological thriller. Cerita ni jenis yang slow burn, dia bukan daripada awal bagi kau hype, tak. Cerita ni dia slowly build tension, so bila dekat tengah-tengah tu baru start dia punya hype. Apa yang paling aku suka dekat cerita ni, cara diorang expandkan plot tu. Asal-asalnya bini dia ni kena culik, siap minta duit tebusan yang banyak gila, ujung-ujung bini dia ni bukan target utama. And lagi satu yang aku suka, dia punya watak antagonis tu memang psycho teruk, and pada aku dia berjaya lah bawa watak seorang psikopat yang muka innocent, cakap lembut, tapi dia punya mental tu tahap dewa siap. Kalau korang suka lah yang cerita psychological thriller yang jenis yang slow burn, korang boleh try lah yang cerita ni, ada dekat Disney Plus.